emas meletup lagi. Dalam masa yang singkat, harga emas terbang dan ciptakan rekod baru lagi. Adakah ini hanya permulaan atau sudah tiba waktunya emas untuk buat koreksi? Hai guys, selamat datang ke Suria Academy dan nama saya Syam. Hari ini, atas permintaan ramai, jom kita rungkaikan analisa untuk gold pada minggu ini. Jom kita bongkarkan apa sebenarnya berlaku di pasaran dan ke mana emas akan pergi seterusnya. So, korang kena tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Ada beberapa sebab yang mendorong kenaikan emas sekarang ni. Macam yang kita sedia tahu, semua orang tengah tunggu Fed untuk melakukan potongan kadar faedah dalam mesyuarat akan datang. Dan ini menjadikan dolar lemah dan menjadikan emas lebih menarik sebagai pelindung nilai. Reuters melaporkan bahawa emas melepasi $3,800 untuk pertama kali didorong oleh harapan pemotongan kadar faedah. Selepas tu, ada ketegangan geopolitik. Ada ura-ura mengatakan akan ada kemungkinan kerajaan US shutdown disebabkan konflik antarabangsa. Laporan menyebutkan bahawa kebimbangan mengenai kerajaan US shutdown telah membantu menarik minat pelabur ke arah emas. Seterusnya, permintaan institusi dan bank pusat ke atas emas. Ini memberikan sokongan jangka panjang dan meningkatkan tekanan untuk beli. Penganalisis dari Deutsche Bank menjangkakan emas boleh naik ke $4,000 tahun ni jika momentum berterusan. So, dari segi data-data ni, pasaran emas masih lagi positif. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Sebelum ini, analisa saya ialah price akan tembus ke 3,700 dan teruskan kenaikan. Dan ianya telah pun berjaya berlaku. Kalau dari segi purata momentum, bagi gold adalah strong bullish. So, kita fokus dulu dengan kenaikan. Target terbaru saya ialah 3,900. Sekarang ada keberangkalian price akan buat correction dulu di kawasan pas resistance di 3792 dan 3729 sebelum meneruskan kenaikan. Jika price tidak berjaya untuk melakukan kenaikan melepasi 3900, ada keberangkalian ia akan buat penurunan melepasi zon 3729. Ini semua hanya keberangkalian. Tapi kalau mengikutkan analisa saya, untuk teknikal ni masih lagi positif. Kita tengok untuk jangkaan kehadapan ataupun hipotesis untuk market gold. Antara acara yang penting yang kita kena perhatikan ialah ucapan dan kenyataan Fed. Isyarat potongan atau tidak potong sangat penting untuk tentukan arah emas. Data inflasi dan data pekerjaan. Bacaan lemah akan menyokong emas dan bacaan kuat boleh menahan kenaikan. Berita geopolitik. Keadaan US yang lemah sekarang ni terus memberi sokongan safe haven kepada emas. Pelabur tampak agresif menyokong posisi emas kerana faktor fundamental sangat selari. Beberapa sesi menunjukkan consolidation ringan atau pelabur mengambil untung tetapi tekanan untuk membeli masih mendominasi. Jika data ataupun kenyataan Fed mendukung pada potongan kadar faedah, kemungkinan emas akan meneruskan pergerakan ke sasaran lebih tinggi ke 4,000 USD. So, berdasarkan semua data-data ni, saya boleh rumuskan pasaran masih lagi bullish. So, apa yang saya cari ialah masih sama sebelum ini, iaitu untuk long. Sebelum ni, saya dah close position saya yang sebelum ini. Dan saya akan cuba cari entry baru dan masih lagi untuk long. Tapi, untuk buat apa posisi, kita kena sentiasa hati-hati. Dan jadikan level-level support dan resistance sebelum ni sebagai kita punya stop loss. Sebab benda yang naik pasti akan jatuh. So, berhati-hati sikit je. Ini pendapat saya lah untuk market gold sekarang. Pendapat korang pula macam mana?
korang boleh komen dekat bawah. Harapnya video ni boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma sahaja. Korang klik je link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.